Hai korang, hari ni kita nak buat sambal lada kering goreng. Sambal ni kena selalu ada. Bila rasa malas nak masak, cuma goreng telur mata ataupun goreng ayam saja pun dah cukup. Nak buatnya perlukan masa yang agak lama. Untuk buat sambal ni saya ambil masa selama 1 jam 20 minit. Okey, jom tengok bahan-bahan yang saya gunakan untuk buat sambal goreng. Mula-mula kita akan kisar lebih kurang 100 gram cili kering. Cili kering ni sudah dibuang biji. Rendam dalam air panas sekejap supaya lembut dan senang untuk kita kisar. Dah kisar halus, panaskan sedikit minyak untuk kita menggoreng. Minyak dah panas, masukkan cili kering yang kita kisar tadi. Masakkan dahulu sekejap cili kering. Sementara itu, kita akan kisar bawang. Cili kering dan juga bawang yang kita gunakan tiada sukatan tepat. Di sini saya gunakan 2 biji bawang Holland, 1 labu bawang putih dan juga bawang merah. Kesemua bawang ini kita akan kisar. Masukkan ke dalam blender. Bawang Holland kita potong-potong kecil supaya senang untuk dikisar. Masukkan ke semua bawang dan juga sedikit air untuk mengisar. Kita kisar sekejap saja, jangan terlalu lama. Di sini saya sediakan video proses memasak sambal. Perhatikan proses memasak sambal dari mula-mula sehinggalah sambal betul-betul pecah minyak dan masak. Masukkan bawang yang telah kita kisar tadi. Kena sentiasa kacau-kacau supaya tidak hangit pada bahagian bawah. Untuk mengelakkan terpercik sambal, tutup guna penutup. Sekali-sekala kita kena kacau. Sekarang kita akan masukkan bahan-bahan perasa. Masukkan niseh, 2 keping asam keping, sedikit garam. Kacau lagi. Bahan-bahan perasa sesuaikan mengikut cita rasa masing-masing. Jika korang rasa masih tak cukup rasa, bolehlah tambah garam ataupun gula. Kacau lagi. Nampak tu sambal kita dah sedikit kering. Sambal sudah agak kering. Masakkan lagi. Sekarang ni sambal kita sudah agak kering. Tapi masih belum betul-betul masak. Kita akan masak lagi. Kacau-kacau lagi. Dan sekarang sambal kita sudah betul-betul kering dan betul-betul pecah minyak.
Tandanya sambal kita sudah betul-betul masak, boleh matikan api. Sambal yang betul-betul masak boleh tahan lama. Jika berada di luar pada suhu bilik, sambal boleh bertahan selama 5 ke 6 hari tanpa naik kulat. Selamat mencuba!